Ya. Betul. Hai. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Aunty. Dah kenapa pula tu? Lain macam ni. Ha? Uncle, penatlah. Dah lah kena buat kerja. Lepas tu, meeting sana sini. Nisa rasa Nisa dah macam bukan manusia dah. Macam sandwich. Kena henyak tengah-tengah. Hello GBBs. GBB? Geng bijak berbajet. Oh. Akak, janganlah stres-stres. Mika tahu macam mana nak redakan stres akak ni. Don't worry, I got you. Macam mana? Nah, Mika dah redeem buy one free one drink untuk kita semua. Itu? Oh my god. Thank you so much, Mika. Love. Ni lah baru jago Gen Z. Mika, dari tadi ya, Aunty tengok air ni ada hitam-hitam macam special je. Minuman apa? Inilah boba, Aunty. Boba. Apa kata Aunty masukkan boba dalam salah satu menu Aunty? Betul, Aunty. Imagine boba dalam kopi ais. Memang best. Sedap ke? Sedap! Mika nak tanya ni, Aunty pilih matcha ke kopi? Mana Aunty tahu dua-dua Aunty tak pernah cuba. Yang mana satu sedap? Tak tahu? Kalau pilih kopi, baik kau pilihku di sini. Abang, tengok Mika. Dia kacau. Geman, Mika gurau je. Man, habis Man. Thank you. Lepas tu, ni yang kedua. Tekan ni. Aduh, penatnya. Ha. Dari mana ni? Pergi beli barang basah. Satu kali beli cukup untuk 1 minggu lah. Ini kalau mak saya ni 2 hari je, Aunty May. Kamu jangan main-main dengan nanti kamu ni. Wepek lah Man. Tak sampai lah seminggu ni. Macam mana tak boleh? Simple je. Okey, macam ikan. Sudah cuci bersih semua. Nanti kita akan asingkan. Kalau kita nak masakkan senang, nak makan berapa, ambil berapa. Jimat lagi. GBB! Sini cepat. Nisa ada good news. Boleh? Aunty May, Ya. this is for you. Digital menu for Kopitiam memang best. And don't worry, kopi ais boba pun Nisa dah letak dalam ni siap-siap. Wah. Tapi macam mana mau pakai? Tu. May, keluar May. Dah keluar? Tu semua menu dah ada kat dalam ni. So nanti Aunty May, kalau ada customer datang, suruh je diorang scan. Jimat masa, jimat tenaga. Betul. Hai.